trekking sampai ke kampung yang namanya Ding Boche yang jauh sesangat nak sampai di sana tau. Jadi bermulalah aku jalan trekking ni pelan-pelan melalui trek yang sangat-sangat cantik bersih yang dihiasi pokok kiri kanan ni, lalu hutan awal-awal tapi redup lah, okey lah, aku suka awal-awal pagi ni. Memang ramai sekali orang kat belakang aku yang memulakan pendakian, jadi tak sunyi lah pun. Luaran je nampak tak sunyi, tapi dalaman hanya Allah saja yang tahu. Ada tak berjalan lepas tu jumpa aku dengan jabatan gantung pertama untuk hari ni. Astagfirullahalazim, masih seram lagi sebenarnya, nak lalu cok gayut sesangat aku walaupun aku dah lepas lebih kurang 5 jabatan sebelum ni kan, tapi keseraman tu tetap takkan hilang cintaku padamu. Lepas tu kan jumpa aku dengan pemandangan, subhanallah, Masya Allah, super duper cantik sekali di sini. Ya Allah, viewnya terlalu indah bila dapat dilihat di depan mata macam ni bersyukur sangat aku. Makasih Allah berada di sini. Thank you. Okay, sambung jalan lagi. Time ni naik tangga-tangga slow terpijak bam-bam pula aku. Gesek-gesek dulu, pendek sambung jalan lagi lah. Alhamdulillah cuaca hari ni sangatlah baik, cerah, tak ada langsung kabur semua kan. Langit dia pun biru, sebiru hatiku juga. Itu yang kita mahukan. Macam orang yang tengok ni, ya juga turut gembira bekerja mencari rezekinya hari ni, walaupun ada maknya yang tengah marah libas-libas kat belakang tu. Kesian diorang ni. Sambung lagi jalan sampailah di atas sana. Akhirnya sampai sudah aku di pintu masuk ke negara Saranjana. Tengoklah ni adik-adik semua, betapa indahnya negara ini, Masya Allah. Time ni aku keliru mana satu jalan sebab ada 2 haluan kan, tak ada orang masa ni nak bertanya. Jadi lepas aku mendalami banyak ilmu perhutanan sebelum ni kan, aku mempraktikannya lah sekarang ni. Akhirnya di belah kanan lah jalan yang sebenar. Jadi ayolah bergerak melalui jalan kanan ni. Lepas tu kan tiba-tiba ribut pasir yang sungguh dahsyat di hadapan aku ni. And then nak tahu apa yang terjadi kan, kita jumpa lagi lepas ni. Jangan lupa bantu follow saya dan tekan-tekan semua apa yang ada kat sini. Okay, bye-bye.